mengamalkan sihir mata-mata kerana tak suka melihat kebahagiaan orang lain. Sihir hukumnya haram. Sekalipun kita nak balas sihir orang dengan sihir, haram juga. Belajar sihir tak mau buat ke orang, haram. Buat ke orang, dosa besar. Yakin dengan sihir seperti kita yakin dengan sifat ketuhanan Allah, kafir. Nah, sihir, dia pandai sihir. Boleh sihir orang jadi sakit, boleh sihir orang jadi berpisah. Contohlah, kita nak pergi tengok dia berobat kali. Hak nak suruh buat sihirnya, dah bukan aku, tapi aku nak ikut attack, nak pergi tengok. Orang yang pergi tengok saja 40 hari Tuhan tak terima semayang. Kerana Nabi kata man atakahinan, barang siapa yang pergi kepada kahin. Kahin ni dua makna. Satu, tukang yang orang yang melakukan sihir. Kedua, orang yang melakukan ramalan dalam kehidupan. Faham lagi? Lam tuqbal salatuhu arba'ina yauma, tidak akan diterima semayangnya lepas tu 40 hari. Dia tak percaya, nak pergi tengok je. Nak pergi tengok suasana je. 40 hari tak terima semayang. Okey? Wa in saddaqahu, dan jika dia mengatakan sihir itu benar, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, dia sudah kafir dengan Quran yang turun atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekurang-kurang orang yang mengamalkan sihir ni neraka jahanam. Dan dia, orang yang dia nyanyikan dalam sihir itu akan dibalas pada akhirat nanti. Muflih akhirat.